Hai semua, Assalamualaikum. Dah lama Kak Sheila tak upload video kan. So hari ni Kak Sheila nak share satu resipi, iaitu peria goreng. Selalunya Kak Sheila masak buah peria ni, Kak Sheila akan rendam dengan air garam. Tapi bila dah masak peria ni still pahit juga kan. So hari ni Kak Sheila nak share satu tips untuk mengelakkan buah peria ni dari rasa pahit. Jom kita tengok. Kat sini ada buah peria sebiji kan. So Kak Sheila potong, belah dua. Okey, kita belah dua. Kemudian kita buanglah biji dia kan. Buang macam tu. Lepas tu kita potong. Hampa nak potong macam mana pun boleh lah nah. Okey, lepas tu Kak Sheila potong. Dia tak boleh potong terlalu tebal dan terlalu nipis. Kalau terlalu nipis, hari kita masak dia akan patah-patah. Potong macam tu lah nah. Okey, lepas tu masukkan dalam bekas. Lepas tu kita basuh bagi bersih. Okey, basuh bagi bersih nah. Kemudian dalam kuali ataupun dalam periuk ke, bubuh ayak. Biar sampai ayak ni mendidih, menggelegak. Kemudian masukkan buah peria yang kita dah bersihkan tadi tu. Macam tu. Lepas tu masukkan sedikit garam. Garam kasar. Nak kau bubuh? Nak bubuh garam halus pun okey. Janji garam. Kemudian kita masak selama 5 minit. Sementara nak tunggu dia masak 5 minit tu, Kak Sheila potong lada merah 1 biji, bawang besar setengah biji, bawang putih 2 biji. Okey. So bahan ni kalau hampa tak nak potong, hampa boleh tumbuk-tumbuk. Kalau hampa nak bubuh udang kering ke, ikan bilis ke, yang tu suka hati hampa lah nah. Tapi dalam resipi ni Kak Sheila tak bubuh apa pun. So simple. Okey, kita potong-potong kan. Okey. Sambil-sambil tu kita kacau-kacau lah buah peria yang kita masak tu nah. Bawang putih Kak Sheila ketuk-ketuk. Lepas tu kita chop-chop jelas nah. Kasar-kasar lah. Okey. Kemudian kita tengok bawang peria. Okey, selepas 5 minit, kacau lah. Kacau-kacau bawang peria ni dah mendidih kan. Bila dia dah macam lembut sikit kan. So kita tutup api. Lepas tu kita masukkan bawang peria ni dalam penapis. Dan kita tapislah ayak dia keluar nah. Lepas tu kita basuh dengan air pipe sekali. Basuh cukup lah nah. Okey, dalam resipi ni Kak Sheila guna 2 biji telur. Okey, lepas tu dalam kuali tadi Kak Sheila guna, masukkan sedikit minyak. Lepas tu tumis bahan yang potong tadi tu. Bawang, cili, bawang putih nah. Kalau hampa nak tumbuk, boleh juga hampa bubuh lah. Okey, lepas tu kacau-kacau sampai bawang ni layu. Resipi ni simple je. Bila bawang dah layu, masukkan buah peria tadi. Lepas tu kita kacau lah nah, rata-rata nah, bagi dia sebati kan dengan bawang, dengan cabai tu. Buah kunyit, serbuk kunyit. Boleh masukkan garam sikit. Saat ni kita masak macam biasa lah nah. Kemudian Kak Sheila tambah kunyit lagi sikit. Lepas tu masukkan garam. Tu garam tadi. Tu serbuk perasa Maggi cukup rasa. Kemudian kacau bagi sebati. Okey, kacau bagi sebati. Pelan-pelan lah kita kacau nah, takut buah peria. Lepas tu Kak Sheila masukkan gula 1 sudu kecil. Terlupa. Okey, lepas tu kita kacau bagi sebati. Kita kacau slowly lah nah. Tak boleh kacau kasar-kasar nah. Takut buah peria ni pecah. Okey, kemudian Kak Sheila masukkan telur yang 2 biji tadi tu. Kemudian kita balik-balikkan. Kita kacau dia dengan telur, bagi semua sebati. Lepas tu masak lah sekejap je nah. Tak payah masak lama-lama sebab buah peria ni dah masak dah. Okey.
Lepas tu bolehlah bubuh dalam bekas pinggan ke, dalam bekas ke, siap. Sedap tau. So buah peria ni dia punya pahit tu hilang. Tak pahit macam selalu kau duk buat lah kan. Selalu kau buat dia rasa pahit ke. Tapi kali ni memang tak pahit. So selamat mencuba. Dan jangan lupa subscribe Dapur Kak Sheila. Hingga kita jumpa lagi di next recipe insya-Allah. Assalamualaikum.